Tuan Yang di-Pertua, pelaksanaan program Budi Madani RAW 95 adalah di bawah seliaan Kementerian Kewangan yang berperanan sebagai peneraju dasar serta penetapan kerangka pelaksanaan subsidi bersasar bahan api. Manakala peranan KPDN adalah sebagai pengawal selia pelaksanaan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan penguatkuasaan di peringkat runcit. Melalui SKPS, penyaluran subsidi dikhususkan kepada sektor pengangkutan darat awam dan barangan serta sektor pengangkutan bot penumpang. Selaras dengan pelaksanaan penuh Budi 95 pada 30 September 2025, mekanisme penggunaan kad pengenalan telah diperkenalkan bagi membolehkan warga negara yang layak, iaitu syarat umur minimum 16 tahun dan memiliki lesen memandu yang sah untuk menikmati petrol RAW 95 pada harga RM1.99 seliter. Mekanisme ini diguna pakai untuk memastikan subsidi hanya dinikmati oleh golongan sasar sekaligus mengekang ketirisan termasuk aktiviti penyeludupan bahan api termasuk di kawasan sempadan negara. Sehubungan itu, bagi memastikan pemantauan dan penguatkuasaan subsidi RAW 95 di peringkat runcit, KPDN melaksanakan langkah-langkah seperti berikut. Pertama, pemeriksaan berkala di stesen minyak bagi memastikan pematuhan mekanisme penggunaan kad pengenalan. Kedua, penguatkuasaan larangan penjualan RAW 95 kepada kenderaan berpendaftaran asing. Ketiga, penguatkuasaan kawalan pembelian luar tangki dengan larangan penjualan melebihi 20 liter tanpa permit khas. Keempat, pemantauan berkala melalui buku log dan peti lawatan di stesen minyak bersempadan. Kelima, operasi bersepadu bersama PDRM, ATM, APMM, JKDM, AKPS bagi membentras ketirisan dan penyeludupan. Keenam, pengauditan rantaian bekalan melalui analisis corak jualan stesen minyak berisiko tinggi serta tindakan tegas terhadap pelanggaran. Ketujuh, kerjasama dengan JPN bagi menangani penyalahgunaan kad pengenalan. Kelapan, pengukuhan program advokasi dan kesedaran awam dengan penglibatan komuniti setempat. Kesembilan, kerjasama dengan industri iaitu syarikat minyak melalui sesi libat urus advokasi dan latihan berkala. Ke-10, penggunaan fleet card bagi pembelian petrol RAW 95 bersubsidi di bawah SKPS membolehkan transaksi pembelian petrol RAW 95 setiap kenderaan direkodkan secara digital dan dipantau. Ke-11, menganalisa transaksi pembelian RAW 95 melalui fleet card dengan menggunakan sistem data analitik yang akan dibangunkan oleh KPDN. KPDN akan sentiasa memperkasa ketangkasan pemantauan dan penguatkuasaan untuk memastikan objektif penyasaran subsidi RAW 95 tercapai, khususnya melalui operasi bersepadu, obstiris dan kerjasama pendekatan serata negara melalui gerakan membantras manipulasi dan ketirisan, iaitu Kita Gempur. Sekian, terima kasih. Jemput Kalabakan, soalan tambahan. Terima kasih atas jawapan daripada Menteri tadi. Walaupun sungguh banyak strategi dan pendekatan yang telah dilaksanakan, tetapi realitinya ketirisan ini masih berlaku. Jadi soalan saya, adakah pihak kementerian mempunyai mekanisme pemantauan ataupun penguatkuasaan khusus atau tambahan untuk mengekang ketirisan subsidi RAW 95 yang disalurkan melalui program-program yang telah dilaksanakan seperti program pengedaraan barang perlu di pos-pos kawasan-kawasan yang terlibat seperti Kalabakan dan stesen-stesen minyak yang berada di kawasan sepadan. Terima kasih. Jemput Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kalabakan. Ada dua, saya fikir, komponen tadi. Pertama, penyasaran subsidi yang dilaksanakan oleh kerajaan termasuklah terkait dengan bahan api RAW 95 ini merupakan salah satu bentuk apa yang dengan izin boleh disebutkan sebagai leakages, risk management, pengurusan risiko ketirisan. Ruang itu masih ada tetapi kita cuba untuk tutup ruangnya. Jadi kalau terkait dengan isu yang juga berbangkit tentang ketirisan di kawasan sempadan khususnya di stesen-stesen minyak yang terbaru berlaku di Johor, untuk makluman, pendekatan terbaru yang akan dilaksanakan oleh KPDN adalah untuk memperkenalkan satu peraturan baru
di bawah Seksyen 6 Akta Kawalan Bekalan 1961 yang akan membuat larangan terhadap pembelian RON95 di stesen-stesen minyak. Ini kerana kerangka perundangan sedia ada iaitu di bawah Peraturan 12A yang di bawah juga dikeluarkan di bawah Seksyen Akta Kawalan Bekalan 1961 ini hanya melibatkan larangan terhadap penjualan. Maksudnya tindakan hanya boleh diambil terhadap stesen minyak dan bukannya kepada pemilik ataupun pembeli yang menggunakan pendaftaran kenderaan warga asing. Jadi melalui peraturan baru yang sedang kita rangka ini di bawah Seksyen 6 Akta Kawalan Bekalan ini, larangan itu akan bukan hanya melibatkan penjualan tetapi juga pembelian. Maksudnya mereka yang membeli, pemilik ataupun pemandu yang menggunakan kenderaan pendaftaran asing juga boleh dikenakan tindakan, dan kita mensasarkan bahawa peraturan baru ini akan dapat kita muktamadkan, dapat dikuatkuasakan bermula 1 April 2026. Kita sedang melaksanakan sesi libat urus bersama stakeholders termasuklah bersama JPJ dan juga agensi sepadan untuk kita tampil dengan SOP penguatkuasaan dan dimasukkan ke dalam sistem mereka. Berkenaan dengan program barang perlu, untuk makluman yang berhormat, antara penambahbaikan yang kita laksanakan, kita maklum bermula 2023 contohnya dari segi kaedah perolehan. Bermula 2023 pelantikan transporter ini dilaksanakan sepenuhnya melalui sistem tender terbuka, bukan lagi melalui lantikan terus. Begitu juga dari segi tuntutan daripada pembekal kepada transporter sehinggalah kepada POS sekarang perlu untuk direkod dan gambar dimuat naik untuk membolehkan kelayakan tuntutan tersebut. Dan kita juga mempertimbangkan untuk mengguna leverage, memanfaatkan advancement of technology supaya pemantauan dan penguatkuasaan yang lebih menyeluruh dapat kita laksanakan, memastikan barang-barang sampai kepada kawasan-kawasan pedalaman, memastikan program pengedaran barang perlu itu juga kalis daripada ketirisan dan rakyat mendapat manfaat. Jadi itu antara penambahbaikan yang akan kita laksanakan di peringkat KPDN. Terima kasih. Jemput soalan tambahan Kuala Krai. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Mohon Menteri, adakah kementerian mempunyai data perbandingan sebelum dan selepas pelaksanaan budi RON 95 berhubung jumlah rampasan, tangkapan serta penurunan ketirisan subsidi? Dan jika ada, bolehkah data tersebut diperincikan mengikut daerah ataupun mungkin lebih luas lagi mengikut negeri? Apakah mekanisme audit bebas dan semakan berkala yang diwujudkan bagi memastikan tiada penglibatan orang dalam, pengusaha stesen minyak ataupun penguatkuasa dalam melindungi kegiatan penyelewengan subsidi petrol yang diperoleh oleh semua rakyat Malaysia yang mempunyai lesen memandu? Cumanya ialah ke mana pula padu yang dibangunkan dengan kos mencecah 85 juta ringgit bagi mensasarkan bantuan tepat kepada penerima? Adakah sudah tidak padu lagi? Terima kasih. Jemput Menteri. Terima kasih yang berhormat, banyak soalan tu saya cuba jawab. Pertama dari segi statistik, saya mohon maaf untuk berlaku adil kepada yang berhormat disebabkan soalan asal daripada Kalabakan. Saya ada statistik yang melibatkan Sabah dan juga daerah Tawau dan juga Kalabakan dari segi penguatkuasaan dilaksanakan yang terkait dengan RON 95. Bilangan kes 2023 5, 2024 13, 2025 34 dengan nilai petrol yang terlibat daripada RM3,474, RM6,580 pada 2024 dan juga RM40,993 pada 2025. Itu dari segi nilai petrol dan ada rampasan. Dan untuk keseluruhan negara saya akan serahkan secara bertulis kepada yang berhormat. Namun suka saya maklumkan bahawa mungkin kita boleh lihat itu kesannya kerana RON 95 ini baru bermula September, 30 September, jadi kita tidak dapat data yang menyeluruh untuk tahun 2025. Namun saya boleh kongsikan kerana yang telah dilaksanakan lebih awal adalah penyasaran subsidi diesel. Jadi kita boleh lihat trend dari segi bila dilaksanakan penyasaran subsidi diesel, kesan pelaksanaan program tersebut yang telah dapat mengurangkan ketirisan
penggunaan subsidi bahan RTW diesel. Jadi saya akan serahkan kedua-duanya secara bertulis, sama ada diesel dan juga yang terkait dengan RON 95. Dan kita melihat dan kita optimis yang berhormat sebab dengan penggunaan penyasaran subsidi, dengan penggunaan data dan sistem yang ada, kita dapat melihat trend pembelian dan penjualan di setiap stesen minyak. Dan kita juga akan ada data analitik yang boleh melihat penggunaan yang kerap oleh pihak-pihak tertentu melalui data kad pengenalan yang ada. Dan kita sedang bekerjasama dengan MOF untuk melihat kepada data penjualan dan pembelian, dan sekiranya kita melihat satu dari segi stesen minyak khususnya di kawasan-kawasan hotspot, di kawasan sepadan, pembelian dan penjualan berulang dan juga rekod pembelian melalui MyCard itu, dan kita akan mengambil tindakan susulan di bawah Akta Kawalan Bekalan. Jadi itu jawapan saya. Terima kasih.